اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan apakah yang dimaksudkan dengan ajaran-ajaran sesat? Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran-ajaran sesat? Jawab, maksud ajaran sesat ialah suatu ajaran atau amalan yang dibawa oleh seorang yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan itu adalah ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya adalah bertentangan dan berlawanan dengan akidah dan syariat Islam. Pengajaran sesat itu paling dibimbangkan di mana ia boleh membawa kepada penyelewangan akidah atau membawa seorang itu terpesong dari ajaran yang benar, seperti pengajaran tidak perlu melakukan amal ibadah, tapi cukup dengan niat semata-mata, atau pahaman boleh bersara dari ibadat kepada Allah setelah seorang itu sudah sampai ke tahap yakin, atau ibadat haji boleh dikerjakan di mana-mana tanpa susah payah pergi Mekah, atau mengerjakan solat hanya 3 waktu sahaja, dan lain-lain lagi. Baik, soalan pertama dalam kitab kita malam ni, apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Apa makna sesat? Bahasa Arab sebut dalalah daripada perkataan dalal atau dal, yang ini tidak melalui jalan yang betul. Itu makna sesat. Dari segi bahasa, kita nak pergi ke timur, kita masuk jalan ke barat, maka kita telah sesat. Melainkan orang yang nak pergi ke barat, maka dia orang tak sesat, sebab arah dia ke barat. Orang yang nak pergi barat masuk jalan ke timur, maka dikatakan dia sesat, sebab dia tersalah jalan. Nak keluar daripada hutang, semakin jauh ke dalam hutang, nak juga dikatakan sesat. Dari segi agamanya senang saja. Allah turunkan Quran dan hadis, dua-dua ni wahyu Allah belaka, disempurnakan oleh para alim ulama, sehingga habis tersimpang belaka dalam bab akidah dan bab syariah. Mana-mana kita boleh adu, kita boleh tengok buat pedoman supaya kita tidak salah. Maka yang lain daripada itu, jika bertentangan yang membawa kepada kerosakan, dikatakan sesat. Tapi yang lain daripada Quran dan hadis yang tidak membawa kepada bertentangan dan rosak, tidak dikatakan sesat, dikatakan bid'ah yang harus sahaja. Yang pertama iaitulah akidah, ataupun keimanan, ataupun i'tiqad. Hak tu nombor 1. Nombor 2 syariat. 2 ni saja. Hak lain tu menyempurnakan kedua ini. Nombor 1 iman, nombor 2 Islam. Itulah. Islam itu kalimah syahadah. Hak kita ucap di lidah, dalam hati kita sabit sungguh. Apa yang kita ucap di lidah, dia panggil iman. Iman dan Islam. Islam zahir mulut, iman hati batin. Jadi zahir dan batin. Ilmu zahir, ilmu batin. Hak ni betul. Jadi samalah seperti kopah. Tujuannya kita tengok kopah, nak tahu hak mana hak betul. Hak mana hak betul. Sebab kalau tidak ada kopah, tidak dapat dipastikan. Walaupun kita rasa kod ni kod betul, tapi bila ada kopah atau GPS ni orang panggil, maka dapatlah kita tahu hak ni rupanya betul. Orang yang pergi ke laut, orang bawa kapal,
orang yang seberang lautan, orang masuk hutang. Dia orang menggunakan kopah. Pasal apa? Pasal jalan tak ada. Nah, orang naik kereta guna kopah tau. Tak guna kopah. Pasal jalan ada. Diorang ni tengok kopah tau. Nak pergi marang je. Pasal jalan ada. Kamu ikut jalan ni lah. Kau turut, kau lebar, nering, usila, marang. Faham? Jalan ada dah. Jadi orang tak guna kopah. Nampak? Jadi bila zaman Nabi SAW, Nabi masih hidup, tak ada masalah. Ikut Rasulullah seorang ni. Faham? Ada cakap dah. Kita lain balik awal. Nah, masalah berlaku bila Rasulullah telah wafat. Maka banyak mari pula pegangan-pegangan hak karuk. Hak rosak. Maka jalan bertambah banyak. Bila jalan bertambah banyak, dia kena ada tanda jalan. Faham? Walaupun tak pakai kopah, tak apa lagi. Tanda jalan ada. Siapa kat sipang tu dia kena tulis. Kanan, batu buruk. Kiri, koleiba. Memudahkan orang untuk ke haluan masing-masing. Jadi daripada dulu sampai sekarang menggunakan tanda jalan. Tapi bila tanda jalan sudah diganggu, mari orang coteng dah pula. Kapung Tok D jadi kapung Tok saja. Dah kok mana pula ni? Maka berhajat kepada kopah semula. Faham? Faham tak kira? Makna zaman ni macam-macam. Hak ni kata ni, hak ni kata haram, hak ni kata wajib, hak ni kata tak apa, hak ni kata tak leh. Tak apa kalau kita tak pakai tudung pun. Faham? Asal hati tu baik, sudah kerja dah lah. Orang puang. Banyak ni dalam Facebook. Betul tak? Jadi dah hak manusia dah ni. Tanda jalan sudah rosak. Faham? Jalan dah ada dalam belakang, tinggal jalan saja. Nak pergi mana tahu. Apa? Ni coteng di budak-budak. Dah kalau gini, agama telah hukum-hukum campur aduk sekali. Sebab apa? Kerana orang jahil paling ramai cakap bab hukum. Maka jadi beribu-ribu hukum, berbelit pula cawah kali. Jadi mangsa orang ramai. Betul tak? Maka kena tengok kopah semula. Pasal jalan ada tulis jalan Tok saja. Tok mana tak tahu ni? Tok Pelang ke, Tok Do ke, Tok D ke? Jalan mana tak tahu dah. Berhajat kepada kopah Al-Quran dan hadis. Jadi kita balik kepada kopah kita, Quran dengan hadis. Ikut ni selamat. Dalil Nabi kata taraktu fikum amraini. Aku telah tinggalkan kepada kamu amrain, dua benda. Dua kopah. Lan tadillu. Nabi tak kata la tadillu. Nabi kata lan tadillu. Nampak? Kamu tidak akan menjadi sesat. Mana lepas pada ikut benda ni, mu tidak lagi akan sesat. Ma tamassaktum bihima. Dia ada kait selama mana kamu berpegang dengan keduanya. Kalau sipang saja, tak ada jaminan. Rumah kita ada Quran, lepas tu ada kitab hadis, tak ada jaminan. Pak Nabi tak kata sipang. Lako dalam ada se-Quran. Faham? Dalam bank ada 2 T. Tak ada jaminan. Tak kita boleh baca 7 qiraat mutawatir ingat mulut. Tak ada jaminan. Tak kita guru Quran, belajar di planet Marikh, tak ada jaminan. Bak Nabi kata tala ma tamassaktum bihima, selama mana kamu berpegang. Faham tak? Maknanya kamu ikut petunjuk hukum hakam dalam Quran dan hadis ni. Apa benda? Kitab Allah wa sunnata rasulih atau kama qala. Quran, hadis. Faham? Jadi kalau beli hadis banyak-banyak, 3 lori buh rumah, selamat tak kita? Dak. Beli Quran mahal, beli di Syria tau. Air perada. Faham? Macam-macam color warna tulisan. Tak selamat.
Naknya tamasaktum bihima, kamu berpegang dengan keduanya, barulah undur belakang, lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Dah kalau ngaji berlagu je, tak ada jaminan. Faham? Lagu boleh buat, lagu ikut tak? Yudni alaihim Qori, ayat tentang pakai jibak bini tak pakai jibak tarang, tak ada jaminan. Faham tak? Betul tak? Tak ada jaminan. Jadi pegang dua ni. Tu dak pandai kopah mahal ni. Nak pergi ke laut ni, nak naik kapal terbang ni, nak masuk hutang kopah mahal. Orang lain beli kopah 40 ya, kita 4,000 ni. Model terbaru, paling canggih. Dah anda tengok jadi tak? Tak jadi. Apa dia pandai? Orang pandai kopah, orang jabat hutang, tak? Perhilitan, askor, tu tak? Tu orang pandai main kopah. Nak Nabi, orang jurumudi motor ke laut, tu orang pandai, tukar terik ukak, benda. Nak kerti buka dengan pelapur ni. No, duduk atas pegang steering tu. Faham tak? Pirate Caribbean tu, duduk atas. Hak tu pandai tengok kopah. Kalau ni benda, ulama. Faham tak lagi? Tok guru, dia tolong khabar. Faham? Ni mata 60, ni mata 70, ni mata 80, ni mata 10. Dia panggil. Ni barat daya, ni barat laut, ni tenggara. Jadi hak nombor 1 sekali, hak mahal sekali, hak 2 ni, iaitulah dipanggil ad-din, iaitu akidah dan syariat. Agama. Allah suruh kita jaga 5 perkara. 5 ni berharga mahal belaka. 5 benda Allah beri ke kita dan suruh jaga. Nombor 1, agama. Nombor 2, nyawa. Nombor 3, akal. Nombor 4, keturunan. Nombor 5, harta benda. Nombor 1 mahal sekali, agama. Dia mahal sekali. Maka siapa yang menukar agama, hukum mati. Dia ada hukuman pula. Kerana dia hak mahal kali. Maka ada hudud, ada hukum tentang akidah, bab murtad. Wajib kena jaga, jangan jadi rosak bunuh janang. Nombor 2, nyawa. Maka diharamkan membunuh. Kalau bunuh orang, dibunuh balas. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi al-ayah. Dan kami telah tulis di dalam kitab yang diturunkan daripada langit bahawa membunuh jiwa orang lain dibalas hukuman bunuh balik. Mematikan orang lain dimatikan daripada bumi. Kerana wajib kena jaga nyawa. Yang ketiga, akal. Maka diharamkan minum arak, misak dadah dan sebagainya. Melanggar juga kena takzir. Faham? Kemudian keturunan dilarang berzina. Kemudian harta dilarang mencuri, merokok, menyamun. Sempurna baru faham. Ni tak tahu dah, awak ni kena jaga benda sebenarnya. Saya kena jaga sekolah. Saya jaga sekolah. Tu saja dia reti, papa kepecing, mampu bola kotak. Dah tak mengaji. Orang wah duk ngajar, duduk rumah tengok tali basing. Tak, kata berita. Habis pada Perdana Menteri sibuk tengok kata berita. Kata bodoh pak mampu, tak tahu benda. Belajar, tak rugi belajar. Mari bodoh balik cerdik, mari gelak balik cerah. Setiap satu langkah dapat 1 pahala dan ampun 1 dosa. Untung. Maka ajaran sesat kalau nisbahkan pada agama lah, iaitulah segala ajaran-ajaran yang dibangsakan kepada Islam tetapi menyalahi akan apa yang ada dalam Islam, sama ada menyalahi di segi akidah atau di segi syariat, di segi zahir.
hukum hakam. Itu dipanggil ajaran sesat. Di antaranya dia mari sini, iaitulah tidak perlu melakukan amal ibadat cukup dengan niat. Ini contoh pengarang. Dah bayar mayang. Mayang niat saja. Orang bang niat dalam hati, aku mayang garik ni, celek, beres. Ni dia panggil ilmu semayang niat. Faham? Ramai agak ni, tapi tak ramai mana, tapi ada. Sekapung ada 2-3 ekor. Sekapung 2-3 ekor gitu lah. Dia tak ramai. Kalau ramai, acu dunia ni. Nak, kek kecil ada 2-3 ekor. Kek besar ada 2-3-4 ekor. Cabar 3 ada 3-4 ekor. Betul. Dah gana panggil ekor gitu. Dia nak apa ke panggil ekor? Mujur panggil ekor. Orang yang pegang ajaran semayang tak wajib rokok sujud, niat saja, kafir laknat. Haram tanam kubur Islam, haram nawak, haram tahlil, haram baca talqin, haram kalau tanam dah kubur Islam wajib kena gali dan mayat ni dibuang di dalam tong sampah, atau boleh diberi makan kepada anjing-anjing liar. Tak ingin dengar kita. Mana ada sebut dalam cerita labu-labi. Kena dengar baru reti bahasa. Pasal yang kata siapa tak semayang, tapi dia kata mayang wajib. Cuma dia tak mayang kerana malah. Ni dia panggil orang berimang lagi. Dia panggil mukminun asi. Orang berimang yang derhaka. Tapi kalau dia kata mayang tak payah rokok sujud, mayang dia pesen niat saja, atau tak wajib mayang macam orang ramai, sudah keluar dari agama Islam dengan baik tau. Mana-mana ada orang yang ayah dia pegang gitu, kaki nak nikah ayah dia tak boleh jadi wali. Faham tak ke? Tolong khabar. Suka tak suka peduli aku. Hukum dia gitu. Faham? Kerana dia sudah kafir, tak ada khilaf. Ada pun wali fasik, ada khilaf. Ni kafir dah, boleh jadi wali tak? Jadi hati-hati mana-mana awet, anak dara, ayah dia ada pegang ajaran tak wajib mayang, seks mayang niat, tolong jangan berwalikan ayah, tidak sah. Dia tak sah jadi wali. Kalau dia sembelih lembu jadi bakar. Pegangan gini. Ada pun hak buat seks-seks puak-puak muda ni, mak lepik ni, hak malas mayang. Kalau kita kata dak mana, dak wajib ke? Wajib, tapi kita malas mayang apa kita berakhir main motor. Hak tu orang beriman, dak kafir tu. Cuma dia berdosa kepada Allah meninggalkan solat. Nampak? Kerana ulama-ulama bersetuju belaka. Man taraka salata kasla. Nampak? Fahuwa mu'minun asi. Barang siapa yang meninggalkan akan solat kerana malah, bukan kerana tak wajib, maka dia dikira orang beriman lagi, tapi berdosa kepada Allah. Nampak? Wa man tarakaha inada faqad kafara jihara. Maka barang siapa yang tak semayang kerana menafikan kewajipan semayang, dia kata tak wajib. Faham tak? Maka dia telah pun menjadi kafir terang-terangan. Nampak? Walam yusalla ala janazati. Maka tiadalah disemayangkan akan mayatnya. Sebab apa? Mati syahid? Tak. Mati murtad. Faham tak? Ada mayang ni ada dua jenis. Satu mulia, satu hina. Yang mulia mati syahid. Macam perang di Syria sekarang. Menentang tentera kerajaan Syria, laknatullah. Hak Syiah tu. Ni dak ni mati hina, dak mati dak semayang pasal mati kufur. Ni tolong khabar, bukan nak marah. Mana-mana ada pak cik ke apa-apa hak pernah pegang ajaran gini, bertaubat dengan segera. Taubat dak kena bitih, tak payah bayar sekepeng pun. Menyesal, pegang ajaran dak wajib semayang. Jangan main. Dak payah gi nawak-nawak. Ni orang tak mayang mati Nahmah tahlil 7 halang kau gegar rasuk-rasuk rumah. Nampak?
Lalu tak mayang set mayang niat tahlil kepala otak apa lagi. Doa budak leh. Nak tahlil dah jadi apa? Mampu ke kau? Jangan tanya bila meninggal, bila mampu. Faham? Mu nak taubat sekarang. Dah mati, dak bertaubat, pegang jaran ni kafir lah nak. Bukan kita kata. Habis kitab kata gitu. Kitab-kitab akidah, kalau kitab fiqh dalam bab tarikus solah ada sebut. Nah, tapi kalau nak panjang, kitab akidah. Nah, perkara yang mengkafirkan, iaitulah kata semayang itu tidak wajib atau pegang dengan ajaran semayang niat. Di Terengganu ramai, Malaysia ni ramai. Tak payah kita nak jumpa orang yang pegang semayang niat ni, kita kena naik kapal terbang Asia, kena pergi ke Afrika, tak payah. Nampak? Tiap-tiap kampung kita ada seekor dua. Nak pegang gitu. Nak. Mu duduk mana? Ada, mana ada. Hang. Tak susah, ada. Jadi tak parak tambang nak kita tengok. Dia duduk tawakah gitu ke? Tak? Kalau orang ngajar tu dia komen balik lah. Tok guru, hak ulama dah kena belaka. Telah rendah dia kata. Faham? Dia kata dah tinggi dia. Tok guru dia. Faham? Tok guru dia. Pakai kisah tok guru dia nampak batu kotak-kotak. Tapi dia kata wali besar. Nampak aku ni rasa bodoh. Nak? Jangan pegang, jangan percaya puak-puak gini. Dia panggil ilmu nukir. Bukan tukir. Tukir hak tu tua. Nukin. Nukir. Nun, qaf, lam. Nampak? Nukila. Maknanya pindah cakap saja. Tidak ada sandaran. Kita ada ke buat ni? Photostat. Faham tak? Dah kitab ulama tulis. Tak, kitab reka diri. Ada gambar orang duduk congok. Gambar kaka. Pelik-pelik kitab dia. Gambar tubuh orang. Sini lam alik. Sini nung. Sini jing. Ada apa tu? Bodoh-bodoh diri. Kalau kita tanya kalau dia cakap bak alam malaku. Bak syurga dengan ke bak cakap. Tak mayang. Kalau itu simbah hijau tak muka. Jadi kalau jumpa orang gini, kata ulama faqtuluh. Faqtuluh ni dua makna. Pertama makna bunuh, yang kedua maknanya matikan hujah mereka. Faham tak? Matikan hujah. Dulu ada kita jumpa tak Terengganu kan. Dia kata tok guru dia khabar, kalau kita nak semayang kena sujud dalam tangan ni. Dah dia buat gini tak betul. Masa sujud kena gini. Faham tak? Dalam dahi sujud dalam ni. Dan nak buat ni. Jadi orang tak je dengar. Hebat tak je dengar lagi. Orang hak nak hebat balik awal. Kita kata apa kena buat gini? Dalam ni ada Allah. Tak ramak reka. Bagai reka dah. Lepas tu kita tanya pula, dah tepi ni ada benda. Buat gini, tepi ni ada benda dua ni. Mu tanya tok guru. Dia balik tanya sungguh. Tok guru dia kata tak ada. Tok guru dia tak ada. Tok guru dia kata dalam ni, bukan dalam luar ni. Dia kena pakai akal buat order ni. Mana tak? Dia kata hak dalam ni, luar tak ada. Dia khabar kita pula. Kita kata, mu khabar ke tok guru mu, kalau tak ada sini, rendah lagi. Mari belajar dengan aku. Merah lingai. Tak? Dia tak boleh pakai ayat Quran. Buat ni, buat bodoh. Tak gamak pakai reka gitu. Aku boleh reka. Maka sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah macam mana Nabi semayang. Nabi semayang buat gini tak? Dah. Buat gini tak salah. Tapi buat gini suruh orang buat masa sujud, situ salah. Nak? Dah gamak. Dia pasal apa dia reka gitu? Apa dah buat gini? Nampak? Gitu. Gini ke? Tak? Reka gini lah. Aduh lah, macam-macam peseng. Ada hak kena kejam mata, kena bayang Kaabah baru takbir. Tak nampak jangan takbir. Nak? Mujur dia suruh bayang Kaabah, nampak kat 4 segi. Kalau suruh bayang muka sinar waqah, balik awal.
Nah, ini rekaan yang dibangsakan kepada agama Islam. Nah, maka ni panggil ajaran sesat. Dah. Jika tidak dibangsakan kepada agama Islam, hak tu lain. Itu dibalik kepada adab. Nah, macam kata kucing hitam, lakar mayat, hidup mula apa semua, tu bukan masuk dalam ajaran sesat tu. Hak tu khurafat dia panggil. Ajaran Islam, ajaran sesat, hak dikait dengan hukum Islam. Nah, kalau semayang tak wajib. Kalau kena rokok, niat saja. Tu panggil ajaran sesat. Atau pahaman boleh bersara dari beribadat kepada Allah setelah seorang itu sampai ke tahap yakin. Ni ramai kau. Macam-macam bahasa. Sebab tu kalau awak bodoh bekas kopolang. Banyak kopolang bodoh. Kalau binatang banyak bahasa. Kambing bodoh. Tikus bodoh kok. Lembu bodoh ni. Ni orang ni. Jadi kata tok guru dia, kita kena makrifat. Dia main dia konal tu. Dia pergi street itu bang rumah orang langgar. Dia konal lu kok patah batu buruk, pusing kau rampak waktu nang. Kita kena makrifat. Ayat makrifat tu kalau puak jahil dengar, oh hebat ai. Makrifat boh. Hari ni belajar makrifat boh. Kalau kita makrifat ni, kita kenal Allah, kita tengok langit Allah yang cipta gitu gini, yakin dah. Bila kita yakin ni semua Allah yang buat, tak payah mayang. Tok guru, anak murid kejut kok, gua ni tak payah mayang pula. Tok guru baca ayat bawah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayat Quran. Siap dengan nombor surah. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan. Betul tak? Kalau terjemah. Betul kan? Anak betul lah. Memang betul lah. Ada ayat bah. Jual juga. Nak pasal cabang ayat tu. Ruk jaja kata dah. Orang baru boleh. Jaja kata ayat. Ni ayat Quran ni. Betul sungguh. Kalau kita yakin, tak payah ibadat dah. Batulah kena ambil nak kopah ni, kena orang pandai kau. Kalau tak pandai tak juga kau. Apa jua pun peralatan, dia kena ada ahli dia. Walaupun peralatan itu canggih, kena ada ahli dia. Kita kaya lah, kita beli tambah main dah ni, naik kereta beli helikopter tu. Nang kek nak pergi KL, nak pergi Pulau Kapah. Hak terbaru daripada Itali, nang 5 juta harga. Itali mah kata depan rumah. Bawa turun cenering. Tuang helikopter pun naik, start enjin boleh terbang. Tak anda nak tekan kau mana meter je 400 meter. Hak mana semua. Hak ni pun dia meter pun tak tahu. Tak akan terbang. Faham tak? Mampu kerah gitu je. Gitulah, kena kepada ahli dia. Maksud yakin situ bukan yakin akan Allah. Yakin tu makna mati. Faham? Yakin situ makna mati. Maknanya bila mati itu juga dipanggilkan sebagai yakin. Sebab apa? Sebab kalau tak mati ada orang yang sudah yakin, tapi ada orang yang masih belum yakin. Contoh orang-orang kafir. Dia tidak yakin tentang janji-janji Allah di dalam Quran. Tapi bila mati tengok dengan azab kubur, dia yakin lagi. Dia yakinlah, semua orang yakin di dalam kubur. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Faham tak? Tu cerita ayat tu, keyakinan itu di dalam kubur. Jadi ayat ni kalau kita pasang maknanya, hendaklah kamu terus beribadah kepada Allah. Kalau kata semayang, semayang sama sampailah kamu mati. Bukan sampai kamu yakin Allah itu betul, tak payah semayang.
Jagoan ni tok guru dia pergi terjemah, pergi tafsir sendiri. Nabi pesan dah, man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawak ma'adahu minan nar atau kama qala. Siapa yang tafsir Quran tidak ada ilmu-ilmu, maka sediakan tempat duduk di dalam api neraka. Nak ngetuk guru dengan anak murid habis satu pok masuk neraka belaka. Nak lepas tu jaga baik. Ramai lah ni cakap bab hukum hakam. Nak dan ni budak-budak bodoh cakap hukum hakam halal haram. Tengok dalam Facebook ramai hak bodoh ada cerdik. Nak daripada 200 komen ada 10 orang cerdik, orang lain bengong belaka. Jadi bahan bodoh gitu. Pasal apa? Pasal orang yang bodoh ialah orang yang berasa cerdik padahal dia bodoh. Nak cakap hak akidah, cakap hak ulama, cakap hak hukum padahal dia bukan ulama. Nak dia kaki tangan awang dia kerja tu kerja ni makan gaji dah cakap hukum mana itu. Bahar rambang kali dah. Nak jadi kalau tersalah cakap kerana kita masuk buat pekerjaan ni sedangkan bukan bidang kita, maka tetap dikira berdosa. Dia kena tanggungjawab di akhirat nanti. Nampak? Jadi ibadat bukan sampai yakin tapi sampai mati. Mati baru tidak wajib sembahyang. Dalil Nabi dipapah untuk mengerjakan solat pada akhir-akhir umur baginda. Kalau nak kira Nabi yakin tak Tuhan? Nabi tak yang sembahyang dah lah. Nabi paling yakin, betul tak? Tapi Nabi masih sembahyang 5 waktu dan kaki tak boleh angkat, diheret, diangkat oleh sahabat. Nabi terus sembahyang sampai kepada akhir hayat. Jadi kalau ada ngajar-ngajar ada wajib sembahyang yakin gini-gini lala kapung kata mendara ilmu pelawak ubuh lalu suti depan muka tok guru. Bang, cakap banyak tang ngering basikal atas muka. Atau boleh buat haji tak payah pergi Mekah. Ada tak dia kata kalau kita nak pergi Mekah tak wajib nak buat haji tak wajib pergi Mekah. Boleh buat di mana saja niat seperti kita keliling Kaabah. Satu tahun 70-an dulu masa cek-cek dulu ada dah cerita orang buat haji di Pulau Pinang. Puak-puak bodoh. Dia ada buat satu tempat kapung tu aja orang sesat macam kapung besuk aja ping tu lah. Dia buat dengan Kaabah. Ramai hok ngaji-ngaji pergi Pulau Pinang. Pusing dia nu. Balik awal mati kafir laknatullah. Pegang haji dak payah pergi Mekah kafir. Dak pergi Mekah dak kafir. Dah tak ada piti dak berdosa, cuma ada piti malah nak pergi Mekah. Tahu dah wajib, tu dia berdosa. Tapi dak kafir hak ni dak riwayat haji di Pulau Pinang. Faham? Macam puak-puak ajaran Qadiani ni ajaran sesat ni. Pasal disebut hukum Islam dalam sebut hak Nabi Muhammad, sebut hak malaikat, sebut syurga neraka. Ni ajaran Qadiani. Qadiani keluar daripada Islam, kafir laknat. Dia buat haji di India. Nampak? Ada dengan Kaabah dia cukup dekat. Syiah pun kafir juga. Ada haji buat Kaabah juga. Di Iran. Boleh tengok dalam YouTube. Nampak? Dia duduk pusing juga hari-hari. Pelik-pelik buat-buat ni. Apa jadi gitu? Diperdayakan oleh syaitan. Dia tak kira siapa-siapa. Nabi kata hak dua tu yang selamat. Quran, hadis. Jadi buat haji khusus disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, tak boleh kat lain. Nabi duduk di Madinah pun kena pergi juga di Mekah. Walaupun dikepung, dihalang di tengah jalan. Nabi nak pergi buat haji, orang kafir sekat. Buat roblok. Tak benar.
Faham? Masuk kota Mekah. Itu sejarah ni. Dah kalau boleh buat haji kat lain, Nabi dah pergi Mekah Buat di Madinah Faham? Jadi semayang boleh di mana-mana. Haji dia kena Mekah. Bi Bakkah mubarrah. Iaitulah di negeri Mekah yang berkat. Allah sebut Al-Bait, iaitulah Masjidil Haram dan Kaabah. Dah lewat kat lain. Atau semayang 3. Dia kata semayang ni 3. Ada ajaran yang kata semayang 3 sahaja. Ini juga kafir. Dah kalau kata 4, kafir juga. Dah kalau kata 6, kafir juga. Dia 5. Mula-mula 50 rakaat, 50 semayang, kemudian turun diberi maaf, dikeringanan oleh Allah, akhirnya tinggal 5. Khamsu salawatin faradahunna Allahu alaikum. 5 waktu semayang sehari semalam Allah wajibkan atas kamu. Nampak? Mana bila sebut dengan khamsu, 5 isim adat, tidak boleh dironding lagi. Tidak 4, tidak 3, tidak 6. Khamsu 5. Bila Nabi Muhammad diwajibkan 5 waktu sehari semalam, Allah pun berfirman, la yubaddalul qaulu min ba', selepas ini tidak diubah lagi akan wahyu, tetap 5 waktu sampai kiamat. Mari ajaran baru pula 3 waktu. Tangan golok bong atas hidung. Dan 5 waktu, 3 waktu. Jangan awak kacau gitu, awak ona gitu. Jadi banyak lagi ajaran sesat. Ada ajaran yang mengatakan kita tak wajib ikut hadis, wajib ikut Quran saja. Ajaran sesat kau, kafir laknat. Ada ajaran yang mengatakan Nabi dan Rasul tidak maksum, macam kita kau, kafir laknat juga. Ada ajaran yang mengatakan kita ni asal daripada Tuhan, kafir laknat juga. Diterjemah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni asal datang daripada Tuhan dan akan balik menjadi Tuhan. Ini tasawuf mereka tinggi. Tinggi mana? Tinggi sampai dalam neraka. Nampak? Ada kitab. Tak payah beli kitab. Ulama mentafsirkan inna lillah, kita ni milik Allah, datang daripada Allah. Maknanya kita ni Allah buat cipta kita, bukan kita buat sendiri. Dia puak bodoh ni, dia kata kita asal daripada Tuhan yang satu. Satu tubuh, satu jasad dengan Tuhan. Kemudian Tuhan pecah. Tak? Kita jadi ramai, turun ke dunia. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akhir sekali akan balik kepada Tuhan, menjadi Tuhan semula. Bila kita nak asal Tuhan, tak wajib mayang. You nak pergi kat tu ke? Faham tak? Hak bodoh. Pok-pok bodoh. Pok-pok ni orang lagi makan tahi cicah hula. Kenapa orang ni? Dah kuan ni ada 3 orang ikut. Likulli saqitah laqitah. Pepatah Arab kata, tiap-tiap buah yang jatuh dari pokok, walau berulat pun ada orang akan ambil lagi. Jalan berbak jatuh, orang paus sutih. Kita pergi ambil tengok, buruk. Depa mula. Ada juga orang kutip belakang. Walaupun ajaran sesat, ada juga orang pegang. Betul tak? Tengok hak ni, hak besuk itu. Dia rendang kaki dalam beseng tau. Dia akak kaki berebu minum air dalam beseng. Kaki dalam kerok. Kalau putih kaki Abi Abadi boleh tahan kira. Nampak tak? Kejap-kejap mata boleh gok minum. Ni kerok terus kaki. Nak awak gua ni. Dia kata Tuhan tutup pintu hati, jadi bodoh lebih daripada hayawan. Betul tak? Bapa jadi gitu. Dia nak belajar tiba-tiba boleh ilmu untuk guru ajaran sesat. Pasal tidak ada keikhlasan. Siapa dah ikhlas, maka dia akan dijodohkan dengan guru yang kotor lagi keji. Betul tak?
Dalil Allah kata al-khabisat lil-khabisin wal-khabisun lil-khabisat, at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Betul tak? Yang jahat gurunya yang jahat, yang baik gurunya yang baik. Siapa ikhlas mencari agama walaupun duduk di utara Arktik, nak pada kebenaran, akhirnya mati di dalam Islam. Faham? Pasal apa? Dia nak kebenaran. Kita hak duduk di negeri ramai orang ngajar pun, tapi dah tak ikhlas, jumpalah dengan tok guru hak jahat, ustaz hak dak pakai rawat, hak kaki jual agama, ikut juga kelek kita duduk punggung ustaz. Faham? Kawan tu menyertai golongan-golongan yang menentang Islam di atas muka bumi. Guana orang boleh pergi dengar tak? Tak ada keikhlasan. Faham? Jaga-jaga. Dari mana datang punca lahirnya pengajaran sesat ini? Wallahu a'lam. Tengok soalan pula. Orang puan haid duduk di beranda masjid atau surau ketika dengar kuliah. Jika tak boleh, takat mana orang puan boleh duduk dalam kawasan masjid? Dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, dalam masjid dan beranda masjid, perempuan haid tak boleh duduk. Tetapi kalau surau boleh, walaupun duduk di dalam. Dia khilaf situ. Dalam mazhab Hambali, surau pun tak boleh kerana dikira masjid. Dalam mazhab Syafi'i, masjid suku, surau suku. Siapa yang buat bangunan niat surau, tak jadi masjid. Siapa yang niat masjid, dia akan jadi masjid. Bermakna masjid lain, surau lain. Faham? Jadi orang puan nak mari surau, haid boleh. Jangan nitik darah. Masalah nitik darah tak kait dengan surau. Di rumah orang pun kalau kita buat nitik darah, kena cuci tak? Kena cuci. Faham? Harta orang kan? Jadi kalau masjid, yang tak boleh dalam masjid, patu beranda luar. Beranda luar. Patu tepi dia tu macam ada seming lebih tu. Seming lebih tu bukan tempat orang sembahyang. Tak. Orang sembahyang dalam beranda. Seming lebih tu boleh. Faham? Baru ini saya dengar seorang ustaz kata orang yang telah selesai tunai umrah tiba-tiba dapat surat tawaran tunai haji. Lepas tu dia tak dapat tunai haji pada tahun itu kerana tak cukup duit untuk menunaikan haji, disebabkan duit yang tidak cukupi kerana sebahagian telah dihabiskan untuk menunaikan umrah. Hukumnya adalah haram. Tolong jelaskan. Jadi ustaz ni kata siapa yang buat umrah kemudian nak buat haji tak cukup duit pula, jadi kena buat umrah saja dulu. Maka dia ni berdosa. Haram. Kemudian sila jelaskan. Patut dia suruh ustaz tu jelaskan. Ni suruh kita dah pula. Jadi tak ke sakit kerjaan. Dan ustaz tu yang kata haram, suruh dia jelas baru kepala oleh. Jadi suruh kita pula tak kena sama. Tak nampak lagi kok mana. Hak kita nampak bayangan-bayangan ginilah. Dia memanglah kena buat umrah dan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, kata Allah. Taklah kamu sempurnakan dua-dua sekali, haji dan umrah kerana Allah. Tapi kalau ada keuzuran, tak haram sebenarnya. Sebab ni ada keuzuran ni. Bila ada keuzuran, haram tak? Tak haram. Cuma satu pendapat mengatakan dia kena bayar denda. Faham? Soalan seterusnya. Arwah ayah tinggal sebidang tanah. 5 beradik setuju nak namakan tanah itu atas nama mak. Tiba-tiba seseorang adik-beradik menuntut hak dia. Hak 7 tak herakan. Adakah wajib harta dibagikan pada yang menuntut dengan segera? Apa hukum adik-beradik kata mu ni gila harta? Sedangkan hak dia minta hak dia. Dengar molek. Balas tak sudah. Dua tak ngaji belaka tak jadi kak. Kalau ngaji tak ingat tak jadi kak. Ngaji dah tapi tak ingat pula dah. Bila mati seseorang meninggalkan harta, dia panggil tarikah. Dia panggil Arab panggil tarikah. Tarikah terakab temerbutah. Apa makna tarikah? Harta yang ditinggalkan oleh mayat. Harta dia bukan harta orang. Harta orang banyak tinggal. Harta dia. Tu panggil tarikah. Tarikah ini dibahagikan.
bahagi tu dipanggil faraid. Faham? Siapa yang dapat? Waris. Apa makna waris? Anak saudara yang layak mendapat habuan, tu panggil waris. Jadi kalau tinggal tanah ke 7 hektar, atau rumah ke 7 buah, atau piti ke 7 juta, semua wajib dibahagikan mengikut faraid Quran. Quran bagi dah. Orang ni 1/8. Orang pakak ni 1/6. Kalau pakak gini 1/4. Gini 2/3. Gini 1/2. Tu faraid Quran, faham? Dah waris yang tambah, harta tu tambah, dia boleh melepaskan hak dia. Katakan 10 orang layak. Faham tak ni? Tengok molek 10 orang. Si mati tak ada orang lain dah. Dia ada mak dan anak 9 orang. Faham tak? Anak 9 orang dan ada mak. Jadi berapa orang waris nak khabar itu? 10 ha. 9 campur 1 tak kerti jawab kau. 10 ni sekolah jauh berapa awak ni? Bini tak ada mati lama dah. Awak lari Jepun dulu. Jadi bila dia mati, orang lelaki ni, dia ada seorang mak dan 9 anak. Berapa waris ha? 10. Wajib bagi 10 ni. Dengar molek lu biar faham. Nak, bila faham sekali ngaji, pak mati ingat. Nak. Maka kada seorang anak katakan, hak busu ni dia tambah. Nak. Dia tambah hak bagian dia. Pasal dia banyak rumah dah. Dia kekek. Jadi siapa yang tambah, dia kena kata saya melepaskan hak saya. Maka bagi tinggal 9. Ngomolek tu. Nak. 2 orang tambah hak dia. Tak apalah hak kita senang dah. Kita tak mau ambil bagi-bagi ni. Mu bagilah pok-pok mu. Faham tak? Tinggal apa? Tinggal 8 orang wajib bagi. Tu kalau tambah. Semua tambah. Ambo baik benar pok ni. Semua tambah. Baitul mal. Faham tak? Beri ke baitul mal. Baik, semua nak. Ikut faraid. Lah ikut faraid anak 9. Nak. Puang 5, lelaki 4. Mak seorang. Siapa boleh tu? Khabar sama dah. Siapa boleh dulu? Sopi. Dah ingat dah makan banyak. Siapa boleh dulu? Mak dulu. Faham? Mak dulu. Ambil harta tu 5 juta, pergi ke mak dulu. Banyak mana mak? 1/6. Faham? Mak baki bagi dengan anak. Berapa orang anak? 9 adik. Nampak tak? 5 perang, 4 lelaki. 4 campur 4, 8 campur 5 apa? 13. Ambil kalkulator 5 juta 13. Bagi 13. 13 tapak lelaki ambil 2 bahagian, apa ambil sebahagian. Faham tak lagi? Ingatlah angguk lagi jeng. Faham tak? Bangkok lain pula. Baik. Anak hak 10 orang ni 9 kata tak ambuh belaka, kaya belaka dah. Nak, seorang saja dia kata dia nak hak bahagian dia. Hak bahagian lain nak ubi ke mak. Maka hak seorang tadi dapat bahagian dia. Kalau puang sebahagian, kalau laki-laki 2 bahagian. Hak 9 orang lagi nak ubi ke mak belaka. Sah. Faham? Hak seorang ni tak nak juga hak dia, dapat ke dia. Kemudian pula adik-beradik lain kata dia tamak harta, tak boleh kata tamak. Pasal tu hak dia. Faham? Tamak ni dia nak hak orang. Faham lagi? Jadi kalau bagi nasi ke anak kita, terwi sepinggang seorang atau wah 5 sutir seorang, dah dia bahang pula kakak tamak ada tak? Tapi kalau dia makan dia sutir, tamak tak? Tak jadi silap situ. Tak boleh kata tamak. Tu hak dia.
Melainkan dia kacik pula hak adik-adik suri ke dia pula. Tu baru tamak. Tak, cuma kalau dia kaya dah, faham? Maka beri ke mak dah lebih baik. Neh? Soalan seterusnya. Kita kumpul air mata banyak-banyak, lepas tu boleh tak kita buat berwuduk? Tak ada arah nak tanya. Berkelebihan baca doa penghulu istighfar tu apa? Seperti kita istighfar 1000 kali. Astaghfirullahalazim sekali. Astaghfirullahalazim 2 kali. Astaghfirullahalazim 3 kali. Acik baca 1000. Nak lengah agak. Maka memadai Nabi kata dengan sekali je. Iaitulah sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Ingat tak cikgu? Cuba baca kali. Tak ingat pula cikgu. Tak apalah, yang kita pelik tu sekolah mana ambil dia tu. Nah, yang tak ingat sama tu. Nampak? Apa dia ingat? Mu ingat tak? Tak ingat. Ingat tak? Penghulu istighfar mu? Tak ingat suka sama mu? Mari sama tak ingat juga. Apa dia ingat? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faham? Sekali baca Nabi kata macam 1000 kali astaghfirullahalazim. Nak? Kemudian pula air mata. Air mata ni tidak najis. Faham? Jadi siapa yang ada air mata kena di pipi dia, sembahyang dia sah. Nelah air mata tengah sembahyang tu imam sedih sangat. Apa? Tu imam baca ayat mati. Tak boleh berhim. Nah. Nangis tu imam berambu-rambu air mata. Dah kena mufarakah dah? Dah. Pasal air mata walaupun basah pipi tu imam, air mata itu suci. Yang kena mufarakah, neleh tu imam, neleh air kecing. Tak. Dah mau terkecing tu imam. Nah. Walaupun tak sengaja. Main yang terawih. Dah budak-budak jahat, budak-budak kampung. Nak main ngecung bola, main jauh-jauh sikit. Ni lepas bau surah. Dah lah tak pergi terawih. Tak tajuk tu imam kecing. Tak nampak nitik ke bawah ke belakang. Kena mufarakah tu pasal dia batal wuduk waktu tu. Baik dah, kalau banyak ni maknanya katakan boleh sebeledi 2 kolah air mata. Boleh tak buat wuduk? Jawabnya muat mari lu 2 kolah tu. Baru aku jawab. Nak cari 2 mana air mata? Nak. Lepas PRU gigi lah, senang boleh. Ramai orang nangis. Tak? Boleh tak bawa Quran dalam raga mutu? Boleh, raga mutu, raga lori tak ada masalah. Dengan syarat suci. Janganlah raga tu ada teh ayam apa, tak boleh. Atau ada ikan, kena darah ikan di Quran, tak boleh. Faham? Cuma jangan kita lakar. Jangan kita duduk atas raga tu. Nampak? Dah raga tu lebih rendah, tak apa. Kenderaan itu dikira darurah, terpaksa bubur rendah raga depan. Tapi jangan masuk bawah kosing. Hak jenis motor setengah skuter tu bubur bawah. Nak akak kosing berbawah Quran, tutup kosing duduk atas. Tu tak boleh. Isteri dalam edah boleh pergi ngundi tak? Jawabnya yang wajib saja dia boleh buat. Yang tak wajib tak boleh. Jadi kalau orang wajib, yang haji tak boleh. Sebab jauh. Faham tak? Tapi kalau yang wajib itu dekat, seperti ada kuliah dekat dengan rumah dia, boleh pergi. Tapi kalau kuliah tu hujung kapung tu, lakar kapung, tak boleh. Kena duduk di rumah juga. Apa hukum pasang bendera parti? Jawabnya tengoklah.
Kalau parti itu maknanya baik, nak menegakkan kebenaran, didokong oleh makna ulama'-ulama', maka boleh kita tepek. Tapi kalau logo ke syarikat ke parti ke apa yang haram, maka haram juga kita tepek. Jangan. Ataupun ada orang yang kumpulan buat tubuh parti dan sebagainya, tidak mahu melaksanakan undang-undang Islam dalam negara, maka ulama'-ulama' kata parti itu tak boleh diberi sokongan. Faham? Walaupun diberi duit kepada kita. Ini fatwa ulama'. Tak puas hati tengok fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Yang kitab ni ditalaki seluruh Malaysia. Orang-orang tua mana pun, parti mana pun ngaji belaka kitab ni. Kitab Penawar Bagi Hati, Tok Syekh Qadir. Tapi siapa kat fatwa dia bab ni, tak mau ikut dia. Tu pelik dia fatwa kalau ada dalam negeri umat Islam satu parti yang nak menegakkan kebenaran, maka wajib kita kena batu. Kalau ada parti yang nak menegakkan kebatilan, maka haram kita batu. Jadi tak payah khabar parti mana-mana, mengerti sendiri. Guana kira kalau orang yang mandikan mayat bukan orang Islam. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, membersihkan tidak disyaratkan Islam. Jadi apa saja kerja buat bersih tak syarat Islam. Contohnya tarik ayam kena atas latar rumah kita, mari kapir tukang basuh, bersih, sah pada syarat. Atau baju kita kotor, kita atau kedai dobi yang tukang basuh, tukang kedai dobi tu kapir belaka. Maka kalau bersih, sah kita buat semayang. Tapi kalau tak bersih, walaupun yang tukang basuh tu Tok Imam besar atau ulama' besar, tak sah buat semayang. Kerana dalam bab membersih, syarat bersih, bukan syarat tukang bersih. Faham? Dalam bab kulit bakar, kulit tu di Sepanyol, di Amerika, Meksiko, orang kafir Kristian yang tukang samok, kemudian bersih, dia buat jaket kulit apa semua, sah kita pakai buat semayang. Maka disebut pula dalam bab mandi jenazah, dan sah mandi jenazah jika dilakukan oleh orang kafir. Kerana maksudnya bukan beribadah, iaitu membersihkan sahaja. Ada pun yang berhajat kepada niat, tak sah. Kerana niat orang kafir tidak sah. Mandi banyak kena niat tak? Tak. Faham? Tak wajib saja aku mandikan mayat ini, tak payah. Faham? Pasangan yang telah kahwin tapi tidak melakukan jima' lagi boleh kahwin dengan anak isterinya pula jika si lelaki mahu selepas bercerai. Soalan, tidakkah menjadi buah mulut orang kerana menyangka mereka telah bersetubuh ketika menjadi suami isteri dulu? Baik. Dia kata kalau kita kahwin dengan seorang perempuan, tapi kita tak jima', kita boleh kahwin pula anak dia kalau kita bercerai. Faham? Perkataan ini salah. Bercanggah dengan Islam. Tak boleh. Bila kita kahwin dah dengan mak, walaupun mu tak jima' selepas sah akad nikah, mu tak boleh kahwin dah dengan anak cucu dia sampai kiamat. Faham? Dia terbalik ni. Yang sebetulnya kalau kita kahwin dengan anak, tak jima', kahwin dengan mak lah. Kalau betul. Sorry. Terbalik. Kalau kita kahwin dengan anak, tak jima' lagi anak, tak boleh kahwin dah mak. Tu betul. Faham? Pelik dengan kita. Kita tengok molek, kita kahwin dengan anak, lepas tu tak jima', cerai, tak boleh kahwin dengan mak. Faham? Siapa bila-bila. Pasal ibu mertua ni, dia jadi ibu mertua selepas akad nikah, bukan selepas jima'. Nampak lagi? Baik. Kalau kita kahwin dengan mak, boleh dengan anak, dengan syarat tak dukhul. Kerana Allah buat syarat, buat taklid dengan dukhul. Baik.
Jika dak jimak mak, cerah nak kahwin dengan anak, boleh. Tapi dia kata dak ke jadi buah mulut orang? Sebab mungkin ada orang kata kita jimak dah. Jawabnya yang dipakai adalah pengakuan kita. Sebab tu bila dalam kes ni, cerah dengan mak, nak kahwin dengan anak, akan disahkan oleh mahkamah syariah. Adakah sudah jimak? Faham? Kena tanya isteri dan kena tanya suami tu. Faham? Dah kalau berbohong maka terlaknat sampai bila-bila. Faham tak lagi? Sebab tu dalam bab jimak kena pandai pula, kena belajar. Nak, lama tanya dah jimak dah lagi, dak lagi. Nak, pasal apa? Dua-dua jahil belaka. Hak bini hak mak mubadah, tok lelaki pun tak tahu kahala. Nak, padahal jimak dah guana ha, bini dia kata dak lagi. Bini dia kata dak lagi pasal dia ingat ke dak keluar mani, dak kira jimak. Dia jahil bab tu. Nah, ada juga orang tak tahu kala dak keluar mani, dia kata dak jimak, tak apa, dak payah mandi junub. Amal kan? Dak mandi junub. Nah, bagi esok mulai ada mayat subuh. Dia tanya abang dia, bang tak payah mandi kau. Malang kau. Malang tak keluar mandi kan? Mana dia, nak mandi apa? Tak keluar mandi. Mandi apa? Tak payah mandi. Bang oleh dah. Nikah dengan beruk. Dah tahu ke hala langsung. Nak. Jadi masalah. Jadi hak orang kata nak buat guana lagi. Nak. Nikah guana-guana pun orang kata. Jadi bila sahih mun dak jimak lagi mak dia, nak, maka boleh nikah dengan anak. Dah kalau orang kata, hak nikah biasa pun orang kata. Betul tak? Hak nikah biasa, ni bukan cerai mak ambil anak, nikah anak selalu ni. Ada orang kata? Dah. Kita nikah awal dia kata rasa galak. Nak, kalau kita nikah lewat dia kata dak rot cetong. Betul tak? Macam-macam dia kata. Kita umur 50 orang nikah dak rot cetong. Ada benda dah, ada benda dah. Dah hak orang Melayu ni. Mulut ke perang mulut. Nak. Kalau hak puan tu lelaki muda, dia kata apa benda ni main bomo. Bomo ke hak lelaki. Padahal jodoh dia. Nak. Kalau hak lelaki pula tu umur 70, hak puan 17. Dia nak faham kata. Nak. Tengok ini ada 3 hari mampu lagi. Nampak? Macam-macam dah. Jadi peduli apa orang kata. Bila hukum syarak kata boleh lah. Nak. Pasangan saling merazai, sudah berkahwin tetapi tak jimak. Boleh tak? Kau anda mung dah mung kahwin. Mana ada syarat nikah wajib jimak ada? Tak ada. Dah mung saling redha merazai. Nak, macam orang nikah tua. Orang tua nikah kan, nikah tu bukan untuk dapat anak, nikah tua. Nak, lelaki yang mau 80, orang puan 78. Dah? Boleh jimak lagi? Dah duk main cokok gitu malam-malam. Faham tak? Dah? Dah sah? Dah. Cuma kalau biasanya orang muda-muda. Nak, orang muda-muda memang bila nikah 2 orang kau dia tak jadi cerita lain dah. Nak, waktu berita dah tengok Abi. Kerana Abi? Betul tak Abi? Mau nikah lagi? Ada calon lagi? Ada dah calon? Ada lagi? Tengok kata lah orang kali. Siapa yang hadis berbunyi, siapa yang keluar untuk ilmu maka ia berjuang fi sabilillah hingga ia kembali. Apakah maksud hadis ini? Orang yang duduk dalam keadaan pergi belajar ilmu agama, dia duduk dalam perjuangan. Benda maksud dia. Betul lah. Maknanya dia duduk dalam jihad. Jihad ni bahasa Arab. Jim, he, alif, dal. Daripada 3 asal. Jim, he, dal, jahdun. Jahdun ni maknanya kesungguhan. Atau bersusah payah. Jadi, jihad fisabilillah. Mana orang yang bersungguh pada jalan Allah. Jalan Allah ni macam-macam. Nak, yang jalan Allah ni pergi buat masjid, jalan Allah ni pergi berperang, jalan Allah ni pergi Mekah. Cuma dalam keredaan Allah. Cuma yang paling tinggi martabat
yang berperang dengan tentera kafir nak mempertahankan negeri umat Islam. Baik. Jadi orang yang dalam pergi belajar agama, dia dalam susah payah. Maksudnya, untuk perkara-perkara yang Allah suka. Jadi siapa pun yang berduduk dalam buat perkara kebaikan, dia sebenarnya fi sabilillah lah, duduk pada jalan Allah, jalan yang Allah redha. Jika dia itu tidak bersungguh-sungguh, maka tidak dikatakan jihad. Jika benda tu ringan baginya, dikatakan fi sabilillah. Tapi kalau benda tu berat baginya, kena keluar, kena belajar, kena tinggal kampung dan sebagainya, dia panggil al-jihad fi sabilillah. Banding fi sabilillah dengan jihad, jihad itu mana lebih susah, lebih payah bagi dia. Dan kalau tidak ada kepayahan, sebelah rumah dia pergi dengar, maka orang ni sebenarnya fi sabilillah. Dia tidak ada jihad di situ, kerana mudah sangat bagi dia. Tak? Soalan seterusnya, suami tak beri nafkah pada isteri selama bertahun-tahun, sedangkan suami isteri masih tinggal bersama. Apakah meninggalkan atau membuatkan amalan si suami tak diterima? Ya. Wajib suami beri nafkah kepada isteri, makan pakai, tempat tinggal. Melainkan isteri melepaskan hak dia, baru tak wajib. Maka jika dia sengaja tak memberi nafkah, jadilah nafkah itu hutang yang lekat sampai mati. Dalam bab faraid, suami yang tak beri nafkah meninggal dunia, maka wajib diambil harta suami qadar mana nafkah yang dijadikan hutang dulu. Katakan dia berhutang RM10,000, kerana 10 bulan tak beri pitih ke bini, sebulan 1,000, maka dia tinggal 100,000. Wajib kena ambil dulu 10,000, bayar kepada isteri, hutang nafkah. Baki tu baru faraid. Faham? Simpan janggut ikut ulama boleh pahala sunnah boleh, kerana ulama dia ikut sunnah. Faham? Soalan seterusnya, apakah duit khairat kematian itu duit saka atau duit insurans? Duit khairat kematian ialah duit saka. Sah tak izin budak-budak yang belum balik dalam bab bahagi harta pusaka? Saya laki-laki umur 12 tahun ada duit, ingat nak bagi sama rata je adik-beradik. Jawabnya, pembahagian mestilah daripada waris semuanya yang sudah baligh. Faham tak? Jika ada yang belum baligh, tak boleh beri pengesahan. Saya sembahyang subuh Jumaat, rakaat kedua saya ketuk, lalu saya tubik daripada sah nak pergi tandah. Lepas ambil wuduk, saya dapati imam habis dah. Apakah solat saya dikira berjemaah? Jawabnya, ya, berjemaah. Siapa yang memang berjemaah sama, tiba-tiba pada suatu ketika dihalangi oleh uzur, maka dia dapat pahala berjemaah walaupun semayang seorang. Sama-sama dia pergi dengar malam-malam, malam tu tayar bocor, tak boleh dah dia nak pergi, maka dapat pahala dengar pada malam tu walaupun dia duduk kedai pek, duduk pasang tiup. Cuma dia tak dapat ilmu, tapi dapat pahala pergi kerana dia halang oleh uzur syar'i. Orang yang sama nak malam dia semayang tarawih, semayang tahajud, pada malam tu dia tak kejut, maka dia dapat pahala semayang tahajud juga, kerana dia bukan sengaja dak kejut, tapi syarat sama-sama dah menjadi wirid bagi dia. Orang yang tak pernah semayang tahajud, tiba-tiba pada malam tu tak bangun tahajud, tak dapat apa-apa. Faham tak? Itu kita semualah. Apa hukum makan makanan yang telah dihurungi oleh semut walaupun seekor? Hukumnya harus. Yang tak bolehnya apabila jadi kotoran, oleh kerana ramanya semut, jadi lekat kotor pada makanan, tak boleh makanlah. Tetapi kalau ada lekat sedikit kotor kerana sedikit semut, maka dimaaf pada syarak. Contohnya semut ni jarang besar-besar kotak kasut seekor. Biasanya halus-halus sangat semut. Bila dia jalan sampai ke atas air kecil, kat kotak lekat tak di kaki semut, lekat lah. Jadi bila dia naik atas nasi kita, dia dirik nasi kita, air kecil yang lekat kaki kena pula di nasi, boleh makan. Sebab halus sangat kaki dia. Melainkan kaki semut macam kaki orang, besar-besar tu, maka belepok jirik atas nasi, nampak terang. Jadi dimaaf kerana sedikit. Dan begitu jugalah kalau banyak semut, kita tak boleh makan makanan tu kalau tak boleh nak buang. Kalau ada seekor dua, payah nak buang, boleh makan. Boleh tak masa sujud kita baca tasbih lebih daripada 3 kali? Boleh, melainkan imam sempurna 3 kali je.
Boleh tak main daun teruk untuk uji minda? Tak payah. Daun teruk ni untuk judi. Selalu saya pergi lewat, tapi panskap saya awal. Sebab kawan saya tolong panskap. Gua ni kira. Dia pergi lewat, dia pergi pukul 12. Panskap pukul 9. Kawan dia tukang panskap. Gua ni hukum. Ada dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua harus. Bila haram, jika majikan mensyaratkan kita datang pukul 9, kerana kita dibayar upah untuk bekerja dari pukul 9. Jadi upah kita tu haram. Faham? Yang kedua harus. Kalau kita tokel syarikat tu. Saya putus dah dengan awet saya. Aduh. Tapi rasa rindu tu ada lagi. Hak ni dia nak tanya, dia kona kat Nur dulu. Dalam sehari mesti ada saya teringat ke dia. Nak buat gua ni tak? Jawabnya, rindu itu, kalau rindu bukan kita mengingat-ingatkan dia, tapi teringat-ingat. Tidak menjadi kesalahan. Faham? Sengaja kita buat supaya kita ingat, maka tu yang salah. Faham? Sebab kan kalau kucing kita pun hilang, kita teringat tau. Teringat. Orang berahi bela beruk. Beruk dia hilang mana tu, buat lari semua kata. Faham tak? Jadi 6 bulan teringat. Tidur teringat. Dan kan beruk apatah lagi kekasih pujaan hati. Betul tak? Jadi tidak salah. Walaupun orang puang yang bukan mahram. Yang salahnya dia bukan mahram, kita tepek gambar dia. Dia banyak di bilik, di pintu, di jambang, di macam-macam, supaya kita tidak lupakan dia. Tengok teringat sama. Maka hukumnya tak boleh situ. Soalan seterusnya. Sekian saja soalan saya. Memang dua keping dia baca berhabis. Perlukah saya bayar fidyah atas kesalahan tak solat 5 waktu untuk ayah bapa saya yang telah mati? Dengan molek. Berlaku khilaf masalah bayar fidyah meninggalkan solat. Jumhur ulama kata tak ada. Faham? Yang ada kil. Pendapat yang lemah saja daripada mazhab. Maka sebaiknya kita amalkan yang kuat, iaitu kita tidak payah bayar fidyah, tetapi kita bersedekah. Bersedekah. Istighfar. Hadiah baca Quran. Itu tak apa, masalah ulama kata boleh. Bersedekah banyak pergi sejik, bubur 10 yalah kotak sejik. Ini sedekah daripada ibu bapakku. Jadi menambahkan catatan amal dalam suratan amal ibu bapa. Boleh kita tambahkan catatan amal, kita tolong sedekah. Kalau ada ustaz kata tak boleh dah, dia mati dah, mana boleh tambah lagi amal. Jack atas muka ustaz tu, biar nyembang ke bawah. Kalau bodoh jangan jadi ustaz. Seorang perempuan, dia kata, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, haruskah aku bersedekah? Atasaddaqtu anha, adakah boleh aku bersedekah daripadanya? Nabi kata na'am, boleh. Jelas tu, ibu dia mati dah, dia nak tolong sedekah, boleh tak? Anha, daripadanya. Anha an litarki, maknanya dari meninggal, kerana dia tak boleh nak buat dah, aku tolong ganti, tolong sedekah, maksudnya gitu. Nabi kata na'am. Tak na'am, boleh. Soalan terakhir pada malam ini. Tok Imam dak ingat rakaat mayang dia bangun sekali lagi, makmum ada ikut, ada tak ikut. Apakah hukum makmum yang ikut Tok Imam, dan macam mana pula makmum hak tak ikut tu? Wajarkah Tok Bilal panggil Tok Imam dengan pembesar suara kerana Tok Imam selalu datang lambat? Dari makmum yang tak puas hati sama. Tok Imam tersalah naik tambah rakaat. Mana tambah ni lebih Contohnya semayang subuh, ngatuk mata. Biasalah sebab semayang subuh pagi baru bangun tak. Jadi patutnya tayat akhir bahang serakaat lagi. Padahal tadi kunut dah.
Maka ada makmum yang ikut, ada makmum yang tak ikut. Dengar molek. Tok imam kalau sengaja naik, batal semayang tok imam. Makmum yang sengaja naik, batal semayang makmum. Tok imam yang tak ingat ke barusa naik, tidak, batal. Makmum pun ingat imam tu baru yang kedua, betul dah, pakat ikut belaka, tak batal belaka. Padahal rakaat ketiga. Makmum yang tahu dah tok imam naik ketiga, tak ikut, waktu betul. Tu makmum yang betul. Tahu dah makmum imam naik, yang tiga ikut juga. Pasal apa jenis ngikut? Maka batal. Suti masjid abi licin abi. Hak tahu dah. Hak salah tak batal. Kemudian lepas tu makmum yang tahu dah tegur dah. Subhanallah. Maka imam kena turun segera. Jangan habiskan Fatihah. Bila masa sedar, masa tu wajib turun. Gitu juga dengan makmum. Makmum sedar dulu pada imam, makmum turun dulu. Faham? Sekarang imam sujud sahwi, mana-mana makmum yang tak ikut sujud, batal. Sebab ada berlaku. Imam naik rakaat ketiga subuh, separuh naik. Yang tak naik, tegur. Subhanallah. Tok imam pun turun. Makmum pun turun separuh. Ikut. Jadi molek belaka dah. Yang belakang, sah belakang tu yang tukang tegur. Tu comel. Sah pertama ikut belaka. Maka akhir sekali tok imam sujud sahwi. Betul tak imam? Tu sujud sahwi kerana tersalah pergerakan. Makmum yang naik dengan imam tadi sujud sahwi belaka. Yang belakang hak tegur subhanallah tak sujud sahwi. Jadi bodoh pula situ. Tadi cerdik. Jadi rakaat pertama bodoh, rakaat kedua jadi cerdik pula ni. Jadi hasilnya sembahyang makmum yang belakang hak tegur subhanallah tu tak sah belaka. Kerana tidak sujud sahwi dengan imam. Sebab apa tak sujud? Dia kerah pula. Dia kata dia tak salah. Dia tak naik. Dia ramai-ramai tak naik. Dia tunggu bawah. Kena kat dia kak kalau kita pakai kitab surat khabar. Tapi kalau kitab ulama, iza sajadal imamu sahwa, bila imam sujud akan sahwi, sajadal makmum, maka kena sujud makmum semua. Nampak? Wa illa batalat solatuhu, jika makmum tak sujud, batal solat makmum. Nampak? Jadi biar cerdik dalam bab tu. Yang akhir sekali, tok imam ni jenis berhari-mari lambat. Apa lengah dah tunggu baru mari. Jadi lah kali panasang tok bila. Lah kali bang Allahu akbar la ilaha illallah. Tu imam turunlah. Pakai kod speaker gitu. Jawabnya boleh panggil tapi jadi fitnah. Mana tak? Jadi fitnah tak pakai speaker gitu tu nak marah benar tu. Dengar ada orang apa benda pula ni, bang Syiah ke benda ni, ada tambah belakang gitu pula. Jadi khabar molek-molek ke tok imam. Tok imam degil, jasa jadi imam lah kalau babi gitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi